Bawa dulu tu. Bawa. Tadi bawa ke ADB? Ha? Tadi tak bawa ke ADB? Tak latih. Kalau ayah ada bawa RZ, motor yang bunyi knocking, bunyi hit apa tu, bawa ADV tak ada. Hidup tu Cepat jam je dia tu. dalam hati dia rasa tenang. Tak dah motor tak rosak, tak ada apa. Memang nak pergi mana pun mudah. 110 ya? 110 Aku pernah bawa ada motor standard je. 90 lebih lah. Oh, 90 lebih. Bayar muka RM28,000 sebulan dalam RM1,050. Dalam luar dah tahu. Tak betul-betul. Kira pomek tu jual. Oi, lepas. Lepas. Pomek satu hari tu. Aku cuma pomade je. Mati je. Tak apa. Pak dua. Beli pula pelik. Pak dua. Fuh. Kawan ada simpan nombor plate. Satu WY442. Tu. Simpan tau. Apa? Simpan tahu tak mana ni. Apa pelik dapat SCTV member. Rolek WY tu. Pandai tu. Mana kali ada. Boleh tu. Meja tu. Tu buat mospek nampak muda. Kena naik ADV. Bahaya anak lah awak ni. Mana ada bahaya? Seronok. Bukan. Kita ni macam kita ada duit tapi kita tak ada vibe untuk nak pergi ride ramai-ramai naik ADV. Naik RZ tak ada nak sembang, tak boleh nak oi. Permainan Naik ini RZ bahaya nak dah. nak sembang macam mana? Apa? SADV boleh sembang ke? Boleh pakai tu. Apa? Pakai intercom. Oh, itu yang cakap dengan helmet tu. Boleh nyanyi-nyanyi ya kawan-kawan. Macam tak kena pakai tu. Garuk Jam lah. je ni tu. Betul je. Sebab tu kota tak laju. Kau jalur jam. ADV dia tak laju. Dia boleh pergi 200 tapi dia maintain. RZ tekan 40 kilo je lah. Ni boleh maintain 1 kilo. RZ boleh juga pakai intercom tu Selik. Tapi bunyi api tak dengar lah. RZ tak laju. Betul je. RZ laju. Tak laju. Han tunggu tak RZ nak pukul Y15. Tak laju ni cilik. Cilik kan mak cilik dah kat boy lagi cilik. Cilik ingat tak? Potong masa aku slow. Oh, pasal slow pula yang dia duk fly bagai. Takkan slow lagi. Tak boleh lah. Mereka belok kita. RZ belok paling kecil. Berapa? Mereka belok depan 74. Kalau tengok acak tu macam kesian. Tengok acak tu menung. Kena buang dengan adik. Aku tengok acak tu menung. Gaya lain ke? Gaya raya lah ya. Kalau raya lah saya nak turun. Suruh dia naik tak? Okay, saya turun mana? Cik buat turun saya Selik. Mana dia nanti buat turun?